iaitu untuk menegakkan syiar Islam, untuk memartabatkan bangsa Melayu, dan juga untuk memajukan tanah air Malaysia yang kita cintai ini. Itulah alif bata kita, tuan-tuan dan puan-puan. Selain itu, kita tidak berpegang kepada sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat mulia yang dituntut bagi pemimpin semua peringkat, dituntut oleh satu-satu parti politik seperti kita. Kita abaikan tanggungjawab kita terhadap rakyat. Teruk lagi daripada itu, tuan-tuan, kita tidak amanah. Dan kita tahu semua ini. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-12, keputusan Pilihan Raya Kecil Pematang Pauh telah membuktikannya. Dan ini telah dirasai oleh golongan muda yang mengundi. Dan itu semuanya kita tahu dan sedar. Bahan ini, pihak pembangkang pula mengambil kesempatan. Ada di kalangan mereka yang menyatakan sudah siap kain kapan untuk UMNO. Ada pula pemimpin pembangkang yang kata UMNO ni akhirnya akan tinggal di dalam satu museum di Johor. Yang ni pun kita dah dengar dah. Apa yang perlu kita buat? Yang ini kita duk tanya. Kita mesti balik kepada perjuangan asal kita. Perjuangan asal UMNO dan Barisan Nasional. Kita harus sanggup keinginan orang Melayu, khususnya rakyat Malaysia secara keseluruhannya, kepada kita. Kita harus bersihkan diri kita dari sebarang sifat terkeji. Kita mesti amanah, jujur, cakap benar, menepati masa, ikhlas dalam perjuangan kita.